Segmen wanita tentang wuduk. Tolong jelaskan, minta para suami tengok anak bini berwuduk. Baik. Ketika berwuduk, antara rukun yang wajib basuh ialah muka. Allah kata, "Fagsilu wujuhakum." Maka kemudian basuhlah akan muka kamu. Kat mana muka? Muka ini laki-laki perempuan, dia ada dua sempadan. Satu sempadan atas ke bawah, satu sempadan kanan ke kiri. Oleh atas ke bawah, permulaan tepat nada rambut ni. Maka rambut yang pertama ujung belah atas bukan muka, kepala. Start rambut ni ke bawah, itu muka. Okey? Bawah sampai kat mana? Ujung dagu awak terbelah. Korok kita ni, dia terbelah gitu. Faham? Ha, sini. Bukan atas ni, ujung bawah ni. Faham? Jadi sinilah panjang muka. Faham? Ha. Lebarnya, daripada ni. Anak telinga. Ni telinga. Ni, the sound of the ear. Faham? Anak telinga ni. Nah, ha ni. Ni lebar dia. Lepas tu kok mana nak turun? Ikut dari suara ni. Dah turun gini. Sepadan. Tapak kat anak telinga, ambil ikut biras telinga ni. Muka. Nak senang balik sekarang, duduk depan cermin, ambil magic besar. Oh my God. Permanent. Tahu ke? Atas pada orang, kepala. Bawah pada orang, muka. Faham? Maka kita akan nampak turun sini. Ni siapa ni? Ni, siapa ni? Bukan gini muka gini. Faham ke? Siapa ni masuk? Muka ke kepala? Ni, siapa ni? Muka ke kepala? Atas ni? Kepala. Jadi masa basuh muka, wajib sampai air rata sekalian bulu-bulu pada muka. Bulu kening, bulu mata, bulu roma, rambut di dalam pipi. Kita panggil segmen lah. Tali tudung lah. Faham lagi? Jadi kita pun basuh. Soft Nah, bulu itu daripada tempat tumbuh sampai ujung. Contoh segmen ni panjang. Segmen ni panjang. Semeter segmen. Wajib basuh semua semeter. Jadi yang tidak sahnya, orang puang. Rambut dia di sini. Okey? Bukan hak sini. Ni tak apa. Rambut kepala, faham? Tempat tumbuh dia tu atas pipi dia. Faham lagi? Pipi ni muka ke kepala? Muka. Okey. Masa nak wuduk, dia akak rambut ni buah atas telinga. Faham tak? Ke tak faham? Dia pergi akak buah atas telinga gini. Dia pun basuh muka. Sini kena tau. Tak sah wuduk. Faham? Kena tak boleh akak. Kena jatuh ni. Dah payah tak nak terik itu panjang. Kerak. Beli gunting. RM1. Faham? Kerah gitu buat. Cyber pendek buat. Dia pun cyber panjang kau puang. Betul tak? Dia duduk tapi pipi ni pergi akak gitu. Nah, lepas tu basuh ni dah kena. 40 gram. Kalau duduk sini. Kan dia akak. Dia selok buh gitu kan. Nah, dia pun basuh muka kau muslimat. Atas ni dah kena. Tak sah. Tu yang ulama kata tidak sah. Faham?